Kali ini kita nak lihat cara untuk kita tambah produk baru di WooCommerce ataupun di website e-commerce kita. Okay. First of all, pergi ke products and then kita sudah lihat sedikit mengenai all products, category, tags and attributes di chapter-chapter lain. Okay. Untuk tambah produk yang baru, pastikan anda mempunyai details dan gambar-gambar produk yang ingin dimasukkan. Okay. Dan klik add new. Okay. Dekat sini ada beberapa field yang wajib anda masukkan. For example, product name. Contoh, kita ada nanotag V3. Contohnya nanotag V3. Okay. Okay, this ada. And then masukkan description produk tersebut. Description ni akan keluar di bahagian kanan produk dan di bahagian description bawah produk. So, bahagian bawah produk ni ialah short description. Description. Bahagian kanan ni kita panggil short description. So, ini bahagian description yang ada text box besar ni akan keluar di bahagian bawah produk kita, gambar produk kita ni. So, masukkan description and then masukkan, sila pastikan puan-puan klik pada simple product and then masukkan harga dia. For example, harga dia RM50,000. Kalau ada sale, boleh letakkan dekat sale price. Contoh, harga dia RM50,000 dan you nak letak RM40,000. So, letak RM40,000 di sini. Nanti dia akan slash. Okay. Okay. And then, masukkan inventory. Inventory ni berapa bilangan produk lah. So, bila you masukkan inventory, contohnya you ada 100 produk. And then bila orang beli, dia akan kurang kepada 99 produk, 98 sampailah stok nak habis. Okay. Okay, SKU is model. Contoh, Nano V3. Okay, Nano V3. And then kat sini stock quantity lah. Tadi yang you kena masukkan 100 produk. So, bila orang beli, dia akan berkurangan. Okay, shipping tidak berkaitan. Okay, kalau di shipping, biasa kita akan masukkan berapa berat untuk setiap produk tu. Kalau nak lebih go details tu lagi bagus lah kan. Berapa gram berat dia, berapa panjang dia. Okay, and then boleh pilih shipping class. Shipping class ni kalau kita nak buat shipping by region, okay, kawasan macam tu. Okay. Alright. So, link product, okay, is upsell produk atau cross sale. Contoh, beli Nano V3, you boleh dapat Nano yang lain. Contoh, Nano Tag Combo. Okay, Nano Tag, Nano macam tu. Okay, cross sell, kalau beli Nano Tag, you kena beli apa? Nano Tag matching dia apa? Tu cross sale kan. Kalau upsell, beli Nano Tag V3 ni, you boleh juga beli Nano Tag combo. Macam tu. Tapi make sure produk combo ni sudah ada dululah. Dah buat dulu. Barulah kita boleh upsell. Okay. Attributes tidak berkaitan sebab dia biasanya untuk produk yang ada size macam baju, kasut macam tu. Okay. Advanced dengan get more option ni tidak perlu isi. Okay. So, tu dia berkaitan dengan harga, pricing, inventory dan shipping. Okay. Tapi untuk produk kita sekarang ni tidak perlukan shipping dan lain-lain attributes. Okay. Okay. Dekat bahagian bawah dia ada product short description. Short description di mana maklumat berkaitan produk di sebelah kanan produk. Okay. Okay, sepatutnya short description is very yang kita letak sikit je lah kan. Okay, apa kebaikannya semua. Dekat bahagian atas ni kita kena letak panjang lebar. Siap gambar, tambahan, okay. Testimoni semua boleh letak kat sini. Okay, alright. So, ni short description. Okay, moving, pergi ke bahagian kanan, kita ada kategori. Okay, so ni nano tag. So, ini kategori yang kita dah buat. Kita just tick je lah mana-mana kategori yang berkaitan. Okay,
And then boleh letak teks. Kalau nak, teks ni yang kita dah belajar, dia macam kategori. Dia macam kategori yang nak beritahu dia ni kumpulan yang sama. Okay. Okay. And then, kita boleh masukkan juga gambar. Gambar ada dua type. Satu product image, satu product gallery. Product image ni dia punya main product. Okay, gambar utama yang akan keluar dekat depan website tu. So, the featured image lah. So, kita pilih satu gambar yang betul-betul kita nak jadikan the featured image. Okay, contoh yang ini. Okay, product gallery pula is lain-lain gambar. Contohnya kan ada main image. Dan dekat bawah main image tu ada gambar-gambar lain yang kecil-kecil tu, thumbnail yang kecil-kecil tu. Itu kita panggil product gallery. So kita boleh pilih lain-lain gambar. Okay. So boleh kalau ada banyak gambar boleh tekan button control dekat keyboard and then select. Macam tu So now so far contoh saya klik dua ni, saya add to gallery, so dia akan ada dua gambar kecil. Okay, so itu saja. And then selepas sudah selesai, kita masukkan produk, kita klik publish. Publish bermaksud produk tu akan create new product lah. Kalau you edit, dia akan update. So jangan confuse ataupun jangan keliru lah. Kenapa update? Kenapa publish? So, publish. Alright. So, okay. Saving. And then, product publish. And then, kita boleh lihat lah nano text version 3 kita. Okay, klik pada view product. So, ni dia harga dia. Dan ini gambar thumbnail dia. Okay, gambar kecil-kecil dia. Ini ialah short description dia. Ini bahagian stock dia. Ini bahagian model, SKU, kategori dan ini bahagian description. Description kalau boleh letak lebih panjang lah. Letak gambar dan sebagainya. Okay. Ini yang upsell product tadi. Remember kita masuk upsell product kan? Okay, ini cross sale related. Ini upsell. So, itu dia. Then kita boleh edit balik produk kita. Then kita boleh klik all products untuk lihat senarai ada ke tak. So now kita dah ada nano text. So itu dia cara untuk masukkan produk baru di website e-commerce. Okay.